Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, macam biasalah kita mulakan dengan bacaan doa dulu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Baiklah. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. Okey, untuk kisah yang pertama pada hari ini kisah ni disampaikan oleh Faizul dari Kerinci, Kuala Lumpur. Dan katanya, cerita ni berlaku masa dia dalam perjalanan ke tempat kerja ikut jalan pintas tangga Bukit Travers, Bangsa, Kuala Lumpur. Tapi malam tu dia nampak sesuatu yang buatkan dia serik terus nak lalu ikut situ. Dan kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan. Masa tu saya tengah jalan kaki sorang-sorang. Nak pergi ke tempat kerja bang, kerja shift malam. Dan saya ni bang, memang kerja restoran tau. Dan jalan dekat Bukit Travers tu, saya dah biasa lalu sangat. Dia kat situ kan bang, ada satu tangga batu panjang tau. Dia naik bukit, tangga lah. Dan selalunya, saya akan potong jalan situ sebab cepat sikit. Tapi, malam tu bang, lain macam tau. Baru je saya sampai dekat kaki tangga, saya dah rasa macam ada benda tak kena tau. Saya rasa macam ada orang perhati. Dan suasana malam tu pun senyap sunyi aja. Tak ada langsung bunyi motor ke, bunyi cengkerik ke, tak ada dengar bang. Malam tu langsung saya tak dengar bunyi apa tau. Tapi, saya buat tak tahu je lah kan. Saya terus jalan, naik tangga tu macam biasa aja. Satu langkah, saya panjat anak tangga tu. Hei, sunyinya malam ni. Asal lain macam sangat ni. Sampai lebih kurang tengah-tengah tangga tu lah gitu kan, tiba-tiba saya dengar bunyi macam orang menangis. Perempuan bang, perempuan. Suara dia tu suara perempuan. Dan dia bukan menangis biasa tau bang. Bunyi dia tu sedih sangat. Macam orang patah hati pun ada kan, dan tersedu-sedan tau. Jadi saya pun berhenti. Saya pandang kiri, pandang kanan. Tengok-tengok tak nampak sesiapa pun. Tapi suara dia tu saya dengar jelas ni kan. Saya masih dengar lagi. Dan sekali bang, bila saya dongak ke atas, barulah saya nampak bang, dekat atas kan, ada seorang perempuan tengah duduk dekat atas tangga tu kan, dekat tepi sikit lah, atas sikit je daripada saya. Dan dia tu duduk menghadap saya. Rambut dia lurus panjang, dan nampak gayanya tu macam perempuan yang cantik lah juga kan. Dan tu dia tunduk, peluk lutut, dan badan tu macam tersengguk-sengguk kan, terhenjut-henjut gitu. Ayolah, sebab orang tengah menangis kan. Dan disebabkan saya ni seorang yang gentleman kan, hati ni memang lembut sikit bang. Lelaki bujang pula masa tu. Kan, kita ni mana boleh nampak perempuan tengah sedih, mestilah kita nak tolong. Jadi saya dah nampak tu kan, saya pun tegur. Cik okey ke tu? Ada apa-apa masalah ke? Kenapa nangis kat sini ni? Dia tak jawab bang. Dia senyap aja. Jadi saya pun macam pelik lah. Kenapa dia ni? Saya jalan, naik lagi sikit tau. Cik, kalau ada apa-apa masalah, cik ceritalah. Manalah tahu kot saya boleh tolong ke apa.
Tapi perempuan tu masih juga buat tak tahu je bang. Dia tunduk juga tau. Tapi masa ni suara tangisan tu dah berhentilah. Dan bila dah dekat tu kan, baru saya perasan bang, baju perempuan tu basah kuyup tau. Macam baru lepas kena hujan. Masa ni saya lagilah pelik kan. Padahal malam tu mana ada hujan pun. Saya ni kan makin dekat. Dan baru je saya nak cakap lagi, dia angkat muka. Wap! Ya Allah bang, sumpah saya tak boleh lupa bang muka dia tu. Muka dia pucat sangat, terkoyak-koyak. Dan kulit dia tu kan macam warna kelabu-kelabu hijau macam tu. Dan mata dia bang merah menyala tau. Saya terus Astaghfirullahalazim, terlompat ke belakang. Dan sikit lagi masa tu saya silap step kan, sikit lagi senak tersungkur. Berdarah-darah bang, darah dah sampai naik ke kepala ni. Dan memang rasa macam nak pitam saya kat situ bang. Tak fikir panjang kan, saya terus pusing, lari bang, berlari saya ke bawah. Lari terus sampai ke jalan besar. Saya terus tahan teksi, terus balik rumah. Kerja pun saya tak masuk bang malam tu. Dan sampai sekarang bang, saya tak berani dah nak lalu ikut tangga Bukit Travers tu. Dan itulah bang pengalaman saya masa nak masuk kerja shift malam. Pada korang yang pernah lalu jalan tangga Bukit Travers tu, cuba komen sikit. Pernah tak korang ada pengalaman macam saya? Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Menarik tak menarik? Tangga Bukit Travers. Macam abang KSM yang duduk dekat Johor ni tak dapat bayangkan lah tangga tu macam mana. Tak pernah lalu, tak pernah nampak pun macam mana rupa dia kan. Nanti ingat sekali-sekala nak juga lalu, nak tengok juga macam mana rupa tangga ni. Pada sahabat yang pernah lalu tu, boleh komen sikit nanti Okey. Pada sahabat-sahabat yang masih belum subscribe, belum like lagi, tekan dulu. Inilah peluang ni nak tekan kan, support channel KSM sikit. Tak kena bayar pun. Dan pada sahabat-sahabat yang mana ada kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri, kisah-kisah yang menarik tu, mohon sharekan pada abang. Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Sebab kita hari ni ada lagi 3 cerita yang menarik untuk anda semua. Jom kita teruskan. Kisah yang kedua ni Okey, kisah ni disampaikan oleh Hafiz. Tapi Hafiz ni bukan nama sebenar. Yang bekerja sebagai juru teknik dekat Paradigm Mall Johor. Dan kata Hafiz cerita ni jadi masa dia kerja shift malam. Dan dia kena buat pemeriksaan sistem lampu lepas mall tu dah tutup. Tapi malam tu ada sesuatu yang seram telah terjadi. Dan kalau anda semua dah bersedia nak tahu cerita yang kedua ni macam mana, jom kita mulakan. Malam tu saya kena kerja lebih masa bang. Masa tu mall pun dah nak tutup dan saya pula tengah buat pemeriksaan sistem lampu. Korang bayangkanlah masa ni kan, juru teknik lain semua dah balik dah. Semua dah balik dah, tak ada dah. Yang tinggal cuma saya seorang-seorang dengan seorang lagi kawan saya nama dia Farid tau. Dan kami dua-dua ni of course lah kan, bila dah kerja berdua je macam tu, memang kena ada walkie-talkie lah. Bukan apa bang, bila ada walkie-talkie ni senang sikit nak tanya, nak berhubung tu kan. So masa tu kan bang, saya dekat tingkat 5 tau. Saya tengah cuba cek bahagian koridor luar. Tengah cek tu, tak tahulah mungkin silap saya ataupun memang benda tu ada masalah. Saya tengah godeh-godeh, boom!
lampu dekat tingkat 5 semua terpadam bang. Gelap terus satu floor tu tau. Apa hal pula ni? Aku salah apa ni kan? Saya pun terus tekan walkie-talkie, panggil member saya seorang lagi tu. Farid, masuk Farid. Masuk. Farid, kau kat mana Farid? Tapi senyap je bang. Tak ada bunyi langsung. Farid tu langsung tak reply pun. Tapi selang beberapa saat lepas tu, walkie-talkie saya berbunyi. Tolong aku kejap. Ada perempuan ada terperangkap dekat basement ni. Ini suara Farid ni. Kenapa pula dengan ini kan? Dan serius bang, serius. Itu memang suara kawan saya. Yang saya dengar tu memang suara kawan saya. Jadi saya pun balas balik. Engkau kat mana Farid? Engkau kat bawah ke? Kau tunggu kejap. Nanti kejap lagi aku sampai. Dan lepas tu bang, senyap terus. Tak ada balasan langsung tau. Dan mulanya tu saya fikir, biasalah kan. Kadang-kadang walkie-talkie ni memang line dia tak berapa clear. Dan kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak masuk kan. Jadi saya pun tak nak fikir-fikir panjang. Saya terus turun ikut tangga kecemasan. Yalah, masa ni bang, semua lift memang dah off kan. Jadi saya pun jalan pergi ke tangga kecemasan tu. Sampai situ, saya buka pintu tangga kecemasan tu dan saya masuk. Korang bayangkan dalam tangga tu kan, lampu ada, memang ada, tapi tak berapa terang lah. Dan daripada tingkat 5, saya pun turun pergi ke tingkat 4. Tingkat 4 turun pergi ke tingkat 3 kan. Masa ni sebenarnya saya dah perasan dah, suasana dalam tangga tu bang Macam pelik tau. Macam makin lama makin senyap, makin lama makin senyap. Dan bila saya sampai dekat basement, saya buka pintu basement tu, saya toleh kiri, toleh kanan. Tak ada sesiapa, sunyi bang. Jadi saya panggil, Farid? Oi, Farid! Mana dia ni? Dia ni main ke apa? Tak ada sesiapa pun kat sini. Farid, masuk Farid, masuk. Farid, masuk. Saya walkie pun sama juga bang. Tak ada sesiapa yang jawab. Senyap aja tau. Jadi saya pun dah cari-cari tak ada. Saya pun baliklah naik ke atas pergi ke control room dekat tingkat 2 tau. Masa ni korang nak tahu tak apa yang saya jumpa? Saya jumpa Farid tau. Dia tengah duduk melepak dekat situ main handphone relax-relax. Dan saya tanya dia dengan marah ni masa ni, engkau ni main-main ke apa? Engkau kata tadi engkau ada kat bawah ada perempuan terperangkap lah dekat basement apa benda. Engkau ni apa hal? Farid masa tu kan dia pandang saya blur tau. Aku? Engkau ni jangan main-main lah weh. Bila masa aku cakap macam tu? Adalah tadi engkau yang cakap kan pakai walkie-talkie. Dan masa tu kan bang, kita orang dah macam nak bertekak dah. Dan si Farid tu sumpah mati-mati dia kata apa tau. Dia kata dia tak cakap apa-apa pun. Dan masa tu bang, jantung saya dah mula rasa tak sedap dah kan. Saya dengan Farid terus buka CCTV tengok tau. Kami pusing balik rakaman tu masa saya turun tangga tadi. Bang, serius bang saya kata, apa yang saya nampak dalam rakaman tu buatkan saya terkedu tau. Korang bayangkan dalam rakaman CCTV tu, saya tengah jalan tau. Jalan turun tangga tu sorang-sorang. Tapi dekat belakang saya ada satu bayang hitam tau. Dia duduk mengikut saya tau. Dia follow aja. Saya turun kan daripada satu tingkat ke satu tingkat ke satu tingkat. Dan bila dah makin hampir dekat bawah tu, bayang tu kan makin dekat tau. Sampailah saya masuk ke basement. Saya buka je pintu basement tu. Saya keluar je daripada tangga. Bayang tu terus hilang bang. Masa tu bang, berderau darah saya tau. Farid terus dia matikan CCTV tu. Dan malam tu juga kami berdua terus balik bang. Tak ada nak OT nak apa, tak ada maknanya. Kita orang terus balik lah. Yelah, dan jadi macam tu kan, memang taklah saya nak stay lagi. Lepas daripada kejadian tu, saya dah tak berani dah nak turun tangga kecemasan. Sekian.
Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah ni? Kisah pasal tangga kecemasan dekat Paradigm Mall. Tak pastilah sama ada cerita ni rekaan ataupun cerita ni betul-betul terjadi. Tapi daripada sumber yang dekat internet lah, sumber abang kat internet kan. Abang sebelum nak baca ni abang ada search jugalah kan, ada cari dekat internet, dengar ada banyak juga cerita sebenarnya lah dekat Paradigm Mall tu. Sebab mula-mula dulu kan kita kecoh sebab Paradigm Mall tu dulu dah lama terbengkalai kan, dah tak buka. Lepas tu tiba-tiba dia buka, ada satu kisah yang kata satu keluarga Singapura pergi bershopping, pergi makan, pergi itu, pergi ini. End up, dia orang balik pergi rumah saudara dia dekat Johor Bahru. Dia ceritalah pergi shopping mall tu ni. Sekali saudara dia kata, shopping mall tu kan dah lama tutup. Sekali dia pergi tengok barang-barang yang dia beli tu, semua dalam tu daun-daun kering, ranting-ranting kayu. Dan dia orang tak tahulah apa yang dia orang makan malam tu. Berita ni siap masuk dalam surat khabar Metro tau. Masa tu memang popular jugalah, memang viral jugalah cerita ni. Okey, siapa-siapa yang ada pengalaman dekat Paradigm Mall tu, mohon sharekan dekat abang Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, untuk kisah yang ketiga ni kisah ni disampaikan oleh Farah, seorang jururawat yang juga peminat KSM. Dan inilah kisah seram yang berlaku masa dia bertugas shift malam di sebuah hospital kerajaan. Dan kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan. Saya ni bang bekerja sebagai seorang jururawat. Dan macam biasalah, macam yang kita semua tahu, kerja jururawat ni bang memang kena kerja ikut shift. Kadang tu shift siang, kadang tu kena kerja shift malam. Jadinya bang, kebetulan malam tu saya bertugas shift malam. Dan masa tu kan, sister ada suruh saya naik ke tingkat 6. Katanya suruh saya ambil satu fail pesakit tau. Katanya penting nak guna sekarang juga, urgent lah. Tapi masa tu jugalah lift tak boleh guna bang. Ada maintenance katanya. Nak tak nak terpaksalah saya guna tangga belakang. Tangga belakang ni bang tak ada masalah apa pun sebenarnya tapi memang jarang sangat orang guna. Biasanya staff-staff kita orang kat sini kan, kita orang akan pilih guna lift aja. Tapi yelah, masa tu kan saya ni jenis tak banyak soal tau. Saya jenis ikut arahan aja. Saya terus je lah buat apa yang disuruh. Sebelum masuk ke pintu tangga kecemasan tu, yelah malam korang bayangkan lah, masa ni malam kan. Sebelum saya nak masuk ke pintu tangga kecemasan tu, saya berhenti kejap kan. Tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu baru saya buka pintu. Berderau-derau juga bang darah masa ni, berdebar tau. Ya Allah, janganlah jadi apa-apa malam ni. Yelah bang, kita ni bukannya berani sangat. Saya tengok lampu kat dalam tu kan, dah tak berapa nak cerah sangat. Dan biasalah, tangga tu pun memang bukannya ramai orang guna kan. Jadi maintenance pun tak berapa kisah sangat pasal tangga tu. So, dah baca bismillah apa semua tu kan, pun mula naik satu tingkat ke satu tingkat lah, naik anak tangga tu. Dan masa saya sampai dekat tingkat 4 nak pergi ke tingkat 5, saya dengar bunyi orang menangis.
Mula-mulanya bang, dia punya menangis tu perlahan je tau. Tapi bang, bila saya naik makin ke atas, bunyi tu jadi makin kuat bang. Dan dia bukan menangis biasa tau bang. Dia menangis tu macam melulung. Nak minta ubat bang. Yang saya dengar, dia menangis minta ubat. Contoh macam ni bang. Bagi saya ubat, nurse. Saya sakit sangat ni, nurse. Saya sakit. Saya masa tu terus terberhenti tau. Saya pandang keliling, dah cuak dah ni kan. Saya tengok-tengok, tak ada nampak sesiapa pun. Saya terus lagi, jalan lagi naik atas kan. Masa saya sampai dekat tangga antara tingkat 5 dengan tingkat 6 tu kan, saya nampak seorang pesakit bang. Dia macam tengah duduk mencangkung dekat tepi tangga tu dan badan dia menggigil-gigil tau. Nampaklah shaking dia. Kepala tunduk je pandang bawah macam orang tengah kesejukan. Lama bang, saya berdiri dekat situ tau, terkedu sekejap kan. Saya pandang aja dia ni kan. Kenapa budak ni kan? Nampak macam pesakit biasa je bang. Macam pesakit perempuan yang pakai baju ward warna hijau tu kan. Jadi saya pun jalan sikit kan, dekat lagi dengan dia. Saya tanya, Cik, Cik ni kenapa ni? Kenapa duduk sini? Awak ni okey ke tak ni? Dan perempuan tu kan bang, pelan-pelan dia angkat kepala dia. Masa tu bang, berderau darah saya tau. Muka dia pucat, tangan dia menggigil-gigil, biru-biru tangan dia tau. Dan mulut dia tu kumat kamit. Tolong nurse. Saya sejuk sangat. Tolong saya, nurse. Suara dia mendayu-dayu bang. Tapi masa dia ulang-ulang ayat tu kan, nada dia makin lama makin berubah. Daripada sedih jadi macam seram. Nurse, tolong saya, nurse. Sejuk sangat. Nurse tak sejuk. Masa tu bang, saya dah rasa macam nak pingsan. Jantung dah bubak macam nak pecah. Mata dia bang, saya nampak ni sebab dia depan saja ni. Mata dia dah mula naik putih. Lepas tu terus semua mata putih, tak ada mata hitam. Dan tangan dia mula shaking kuat tau, menggigil. Lepas tu kejap-kejap dia pegang rambut dia, tarik rambut dia macam tu. Ya Allah bang, saya memang dah rasa macam nak pingsan dah masa tu. Cepat-cepat saya undur, terus pusing, lari turun ke bawah tau. Saya dah tak adalah kata, orang kata nak fikir ayu ke apa, tak ada dah bang. Saya berlari dah macam orang gila bang. Saya lari turun tangga, turun semua tingkat tu. Saya lompat tu, lompat. Sampai je dekat tingkat bawah, saya terus cari kawan saya. Nama dia Aisyah bang. Tapi masa tu saya tak cerita apa-apa pun pasal benda tu. Saya cuma cakap, Aisyah, kau temankan aku kejap boleh tak? Apa? Kita naik tingkat 6. Aku nak ambil fail aja. Aku tak beranilah nak naik seorang. Saya masa tu memang tak cerita langsung pun pasal benda yang jadi tadi. Sebab kita ni takut, kalau saya cerita, dia tak nak temankan pula nanti kan. Dah jadi satu masalah pula kat saya. Pas saya dah pujuk dia, dia pun ikut. Dan kita orang pun naik sama-sama, guna tangga yang sama juga. Tapi bang, bila kita orang sampai dekat tempat yang saya nampak pesakit tadi, kosong bang, tak ada sesiapa pun. Saya pandang Aisyah, dia pun pandang saya balik. Lepas tu dia tanya saya tau, kenapa kau ni? Apa yang kau duduk tercegat, dia pandang situ lama-lama, kenapa? Tak ada apa-apa. Dan lepas tu kan, kita orang terus senyap je lah. Saya cepat-cepat pergi ambil fail tu, terus turun ke bawah semula. Dan sejak malam tu bang,
Saya kalau boleh elak, saya memang elak bang. Saya memang dah serik tak nak naik tangga belakang tu lagi. Bukan setakat tangga belakang tu aja. Segala tangga yang ada dekat hospital ni, saya tak berani nak pakai dah. Dan sampai sekarang bang, saya tak pastilah siapa sebenarnya yang saya jumpa malam tu. Dan itulah kisah saya bang. Terima kasih sebab sudi bacakan kisah saya ni. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang ketiga ni? Menarik tak menarik kan? Siapa pernah lalu tangga hospital kerajaan tahulah macam mana kan? Abang dengan kalau lalu siang, abang pernah lalu siang tau. Dengan tak ada lampunya, dengan gelapnya kan. Itu siang. Kalau malam, tapi tak tahulah biasa malam mesti buka lampu kan. Tapi kalau dalam cerita ni katanya cahaya pun malam aja. Mahu tak seram. Terima kasih untuk ceritanya ya. Memang menarik sekali. Okey. Sebab abang ada lagi satu kisah. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang terakhir. Okey, untuk kisah yang terakhir ni ya. Kisah ni disampaikan oleh Mimi, seorang pendengar KSM yang pernah duduk di bilik sewa sebuah lot kedai di Petaling Jaya. Dan kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan. Assalamualaikum dan selamat pagi Abang KSM. Waalaikumsalam. Selamat petang. Okeylah, nama saya Mimi dan saya nak kongsikan satu pengalaman seram masa saya tinggal di bilik sewa dulu. Cerita ni bang tak adalah seseram kisah orang lain yang abang pernah ceritakan, tapi cukuplah buat saya rasa seram sampai sekarang. Cerita ni bermula sekitar tahun lepas bang. Masa tu saya duduk dalam bilik sewa dekat kawasan Petaling Jaya. Rumah sewa saya tu dia macam lot atas kedai tau macam tu. Dan saya tinggal dekat situ lebih kurang setahun lebih aja. Awal-awal duduk situ memang tak ada apa-apa gangguan pun. Elok aja bang. Cuma persekitaran rumah tu nampak macam kotor sangat bang. Dengan tikusnya lain, dengan lipasnya lain. Tak payah cakap lah bang pasal tu. Memang kotor bang. Kadang-kadang kan kita ni siap boleh nampak dia berlari-lari depan kita macam tak bersalah langsung tau. Tapi bukan cerita yang saya nak cerita ni bukan pasal tikus lah kan. Cerita yang saya nak kongsi ni berlaku masa saya dah nak pindah keluar tau. Lebih kurang 2-3 bulan sebelum saya keluar dari situ. Masa tu kan saya baru balik kerja shift malam tau. Balik lebih kurang pukul 2 pagi kalau tak silap. Jadi saya pun balik tu saya naik Grab sebab nak buat claim transportation Kalau tak, saya memang bawa kereta saya aja. Okey. Sampai dekat rumah pukul 2.30 pagi lah lebih kurang kan. Dan macam biasalah, saya pun buat rutin harian saya. Saya tap kad, titit kan. Buka pintu rumah, masuk dalam. Rumah sewa tu kan, bentuk dia memanjang tau. Dia macam bilik hotel kan. Koridor panjang, lepas tu ada bilik kat kiri kanan kan. Macam tu lah. So kalau ada orang lalu dekat tengah-tengah koridor tu, memang kita akan boleh nampak punya. Dan saya ni pula, bilik saya ni dekat aja dengan pintu masuk. Dan saya ni memang ada satu habit bang. Saya suka tengok laluan koridor tu dulu sebelum saya masuk bilik. Dan saya masa tu lah, setengah duk pandang laluan tu kan. Tengok-tengok tak ada apa-apa. Saya pun teruslah. Titit. Saya pun terus nak buka pintu bilik, nak masuk tau. Tiba-tiba, saya nampak seekor kucing hitam tengah duduk dekat tengah-tengah laluan tu tau. Saya terus masa pula ada kucing kat sini? Masa ni saya cakap dalam hati je bang.
Yelah, pelik bang. Sebab dekat rumah sewa saya ni memang tak dibenarkan bawa haiwan peliharaan. Dan kalau ikut setahu saya lah, memang tak ada sesiapa pun yang bela kucing kat sini. Tapi masa tu saya fikir positif je lah Mungkin ada orang bawa masuk, lupa nak keluarkan balik kan. Dan saya ni ingatkan nak tolong lah keluarkan kucing tu. Saya pun panggil kucing tu. Pus, meh sini, meh sini. Akak nak keluarkan awak Awak nak keluar tak? Sini, meh. Tapi kucing tu bang, dia macam marah kat saya tau. Dia pandang saya, siap bunyi tu. Macam nak serang. Maaf dah Abang KSM tak pandai buat bunyi kucing. Tapi dia punya bunyi tu korang dapat bayangkan kan. Kucing tu macam marah, dia macam nak gaduh macam tu. Saya masa tu terkejut juga. Saya cakap kat dia, engkau ni, aku nak tolong kau keluar, boleh kau nak marah-marah aku pula Kau nak keluar ke tidak? Tapi dia masih macam tu juga. Macam tu lah kucing tu kan. Dan saya pun lantak kau lah, malas saya nak layan. Saya cakap, sudahlah, tak apalah, lantak kau lah kat situ. Dah aku nak tidur ni. Pandai lah kau keluar sendiri. Saya pun terus buka pintu. Saya nak terus masuk bilik ni. Tapi sempat lagi saya toleh ke arah kucing tu. Mana pula pergi kucing ni? Korang bayangkanlah saya dekat tempat dekat koridor tu, tak ada tingkap pun dekat situ untuk dia nak keluar. Tapi yelah, dah tengok dah tak ada tu kan. Saya pun malas nak fikir banyak bang. Saya terus buat tak tahu. Saya pun terus masuk bilik, tutup pintu. Okay, saya pendekkan cerita lah Saya dah mandi, dah siap-siap, dah nak tidur dah tu. Dalam pukul 3 suku ke 3:30 pagi lah macam tu, kawan saya call kan. Kita pun bersembang lah. Bersembang sekejap. Kedudukan katil saya ni kan, dia menghadap ke arah almari baju tau. Dan atas almari tu kosong bang. Saya adalah letak hadiah-hadiah yang ex-boyfriend saya bagi. Adalah sikit kan. Tapi itu dululah. Sekarang ex-boyfriend tu dah jadi suami saya. Antara barang yang ada dekat atas tu bang, dia ada satu buket bunga yang dengan patung sabun tau. Dan keliling dia tu ada lampu. Kalau nak hidupkan lampu tu, kena tekan butang kecil. Dia ada switch on off kat tepi tu kan. Okay, saya masa tu kan, saya ni dah siap-siap dah ni, dah nak tidur dah. Dah tutup lampu dah pun. 10 minit saya baring, tengah on call lagi ni dengan kawan saya. Tiba-tiba lampu dekat hadiah tu pop, boleh menyala pula tau. Saya dah macam terkejut saya. Bila masa pula aku hidupkan benda Allah ni? Saya masa tu kan, saya terus bangun. Saya buka lampu bilik, pop. Saya panjat atas katil, matikan lampu hadiah tu. Dan lepas tu saya pun tutup lampu bilik, baring balik semula tau. Sambung lagi chatting dengan kawan ni, bercakap kan. Bercakap. Tak sampai 5 minit bang, lampu atas tu menyala balik tau. Terus saya cakap dengan kawan saya, Dok, kejap ada benda lah, kejap. Saya pun bangun, saya buka lampu bilik balik dan saya panjat lagi atas katil. Masa ni bang, sebenarnya kita dah mula rasa tak sedap hati tau. Saya terus saya cabut lampu-lampu tu. Senang kata, saya rosakkan je terus. Saya memang jahanamkan terus lah. Terus saya letak kat bawah katil tau. Kau nak main-main dengan aku Aku ni dah penat tau, baru balik kerja. Jangan kacau akulah. Dan lepas tu saya cakap kat kawan saya, Nok, esoklah kita sambung call Aku nak tidur lah. Dan Alhamdulillah bang, nasib baiklah malam tu tak ada gangguan apa-apa. Cuma itulah, saya ni memang pelik sangat tau dengan benda tu. Dan itulah kisah yang terakhir pada malam ni. Dan terima kasih KSM sebab sudi bacakan. Sekian. Kalau ada apa-apa yang datang, jangan takut dan jangan lari. Itu semuanya hanya coba. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan.
Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf kalau tadi tu abang ada tersilap kata ataupun terkasar bahasa. Lepas tu kadang-kadang lidah tu ada tergeliat sikit tu kan. Harap sahabat semua dapat maafkan abang. Mana yang belum like, mana yang belum subscribe kan, tolonglah supportlah channel KSM. Kita kan geng. So, dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pukul 4 petang. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.